Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan buat sedikit discussion ataupun saya akan komen sedikit berkenaan dengan market FBM KLCI. So hari ini 5 November, hari Rabu, buka je terus market merah. So kalau tuan-puan perasan ni, macam mana saya nak share live ni ya? Saya nak share dekat go live for 30 minutes today. Creator live center. Macam mana saya nak share ni? Macam mana saya nak share? Nak share link live ni kepada rakan-rakan yang dekat, yang ada dekat Telegram. Tak jumpa lah. Alright, co-host viewer play together live for interaction board pun tak jumpa lah. Bila saya share saya punya Telegram je lah, kod-kod dia orang boleh ni. Share link. Okay. Alright. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semua yang join. Saya tak tahu berapa orang yang dah join sebab dia banyak macam dia tulis dia join semua. Cuma saya tak tahu tuan-puan stay ke tak stay ke, wallahualam, saya tak tahu. Alright, so hari ni FBM KLCI Bursa Malaysia lah Bursa Malaysia secara keseluruhannya dah buka. Dia biasanya untuk pasaran saham Malaysia buka pukul 9. Okay, pukul 9 pagi dah buka. Kalau sekiranya tuan-puan jenis yang trader kental ataupun intraday punya trader, scalper dan sebagainya, pukul 9 tu dah boleh tercegak dekat depan komputer lah. Dah boleh ready mouse komputer nak klik-klik dengan modal dan platform lah untuk beli dan jual kan. Cuma saya tak boleh lah nak bagi saranan beli apa jual apa. Itu untuk klien boleh lah, kalau bukan klien tak boleh. Alright, so FBM KLCI hari ni dah buka. So kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat paparan ni kan, tengok yang sebelah listing tu, kita tengok yang dia punya indeks FBM KLCI. Saya besarkan, okay? Saya besarkan. Tuan-puan nampak FBM KLCI buka jam 9 tadi. Sebelum pukul 9 tadi, pukul 8.30 lebih kurang, dia lebih kurang dalam dekat sini. Dia punya mata dia dekat sini. 1626 lebih kurang. 1266 mata, 26 mata. Kalau sekiranya tuan-puan tengok dia punya chart yang besar, saya tunjuk chart yang besar lah FBM KLCI chart yang besar dekat atas ni. Tadi masa dia buka tadi, kita tengok yang semalam punya candle lah semalam punya candle, masih dia buka, dia duduk kat sini lah. Dia duduk kat sini. Area 1626. Tapi lepas je dia buka, terus terjun ke bawah. Okey, terus dia terjun ke bawah. Saya tak recommend apa-apa. TikTok bagi tahu recommendation mana ada. Kita hanya nak discuss carta je. Alright, terus dia terjun ke bawah. So apabila dah buka tadi, indeks FBM KLCI drop dengan gap down. Ini kita panggil, kalau istilah saham ni kan, sekiranya tuan-puan dah biasa dengan trading, ini kita panggil istilah gap down. Okay, gap down. Dia buka dekat sini pre-market. Kalau saya screenshot, saya ingat boleh kot screenshot ni. Right, sini pre-market, area sini dia buka dengan bullish, lepas tu drop sebab ramai
seller. Lepas tu terus gap down. Ini yang pagi tadi. Pukul 9 indeks buka dengan negatif 3 mata. Negatif 3 mata. Apa yang menyebabkan indeks drop? So tuan-puan kena tahu. Dalam indeks FBM KLCI ada 30 syarikat yang menjadi komponen lah kepada indeks. So daripada 30 syarikat ni, dia akan ambil lah setiap syarikat tu ada mata yang menyumbang kepada mata indeks. So macam contoh kalau leading movers ni kan, Petronas Dagangan dia menyumbang 0.2 mata, SDG 0.1 mata, Tenaga 0.16 mata, Premetal 1.27 mata, CIMB 0.75 mata dan seterusnya lah. 99 Speedmart pun ada dalam indeks FBM KLCI. Kalau tuan-puan tak perasan lah, maksudnya dia adalah satu daripada syarikat yang kira macam giant jugalah, besar kan. That's why dia boleh menyumbang kepada indeks. So 99 Speedmart ni dalam sektor industri produk lah, dalam bahagian retails. Yelah, industri produk. Bukan. Salah. Consumer. Dia ada sektor ni, consumer product, bukan industrial product, sorry. Alright, so disebabkan hari ini banyak counter-counter yang merah. So counter-counter inilah yang menyumbangkan kepada mata negatif kepada indeks, menyebabkan indeks terjun. Alright. Tapi adakah indeks ini menjadi sebagai satu-satunya kayu ukur kepada market bagus ke tak bagus? Tidak semestilah, sebabnya kalau sekiranya tuan-puan tengok indeks semata-mata, dia tidaklah mewakili keseluruhan market. Dia cuma mewakili komponen lah, yang 30 syarikat-syarikat yang ada dalam mata indeks tu sahaja. Dan 30 syarikat ni pun dia bukanlah mewakili keseluruhan daripada yang sektor indeks yang dia ada kan. Contoh macam kalau tuan-puan tengok dekat sini, macam dalam consumer product hari ni terjun kan. So dalam consumer product ni ada 99 Speedmart, Mr. DIY, Syme, Genting, GCB, QL, Casbert, Vigilant, Him, Nestle. Casbert ni tak syariah lah, tapi disebabkan oleh banyak syarikat dalam consumer product yang drop, yang terjun, maka consumer product punya indeks pun terjun hari ini. Alright. So apa yang kita dapat simpulkan pada kejadian hari ini, kejadian lah kita panggil, indeks bermula dengan gap down dan diikuti oleh sektorial indeks pun gap down juga, kecuali plantation je lah. Plantation ni dia buka agak tinggi, tapi dia sedang menurun juga sekarang. So generally untuk trade tak banyak lah pilihan. Kalau sekiranya buka merah macam ni, tak banyak pilihan untuk intraday lah. So itu yang pertama step. Kalau sekiranya tuan-puan nak intraday, kena tengok indeks dululah. Kalau indeks merah macam tu, susah sikit lah nak cari counter-counter yang melawan arus. Sebab generally dia akan tengok arus secara keseluruhan. Kalau indeks merah, keseluruhan sektorial indeks merah, generally tak banyak lah syarikat yang akan rebound. Tapi bukan cakap tak akan ada. Normally ada je yang company-company yang akan rebound kan. Cuma kena tengok betul-betul lah. Kita kena tengok individual company. Sebabnya dalam Bursa Malaysia kita ada lebih kurang 1000 counter-counter yang ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah dan sebagainya kan. So dalam banyak-banyak tu akan ada lah syarikat-syarikat yang rebound, akan ada syarikat-syarikat yang drop, dan akan ada syarikat-syarikat yang tak bergerak. Okay, macam mana tuan-puan nak tahu? Dah tak ada dah orang baru yang join. So ataupun saya punya live ni kena restrict oleh TikTok. Tak tahu, sebab tadi dia keluar notice kan, dia cakap tidak boleh bagi recommendation. Kita tak bagi recommendation, kita just discuss apa yang ada dekat sini. Alright, so kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat paparan ni, volume ni adalah setiap unit yang diurus niagakan. So every unit yang dijual dan dibeli, dia akan dikira accumulated, dipanggil sebagai volume.
Dan nilai kepada volume tersebut dipanggil sebagai value. Kalau sekiranya tuan-puan tengok volume 240,000 240 juta. Okay, 240.440 juta. Nak cakap banyak susah jugalah, sebab kita pernah beberapa ketika kan, sebelum ni kan, indeks sebelah pagi pun dah 1 bilion. Okay, sebelah pagi pun dah 1 bilion. Itu masa bursa betul-betul cantik lah. Sekarang ni macam agak lemau jugalah nak cakap lemau sangat pun tak juga, tapi lemau sikit lah. Value baru 83 million, so tak banyak lagi. 99 syarikat naik hari ni. Nanti kita tengok apa syarikat yang naik. Then 315 syarikat turun. Harga dia lah, harga dia turun daripada yang harga semalam lah, yang tutup semalam kan. Then 295 syarikat tidak berubah. So sama ada tidak didagangkan ataupun masih belum didagangkan. So ataupun dia dah jual, dah beli, harga naik turun balik pergi tempat yang sama, ataupun turun naik balik pergi tempat yang sama. Itu yang dipanggil sebagai tidak berubah. Sama ada didagangkan, turun naik, jatuh balik ataupun naik balik ke tempat yang sama, ataupun dia memang tak didagangkan lagi, mungkin sebelah petang baru nak didagangkan. So kita nampak hari ni lebih kepada bearish lah, sebab 316 saham turun, dan hanya tadi 99 dah naik sikit, 107 109 dah naik sikit lah, saham naik. Right, so kita tengok balik indeks. Adakah indeks buat rebound? Nampak gayanya belum. So industrial product ada rebound sikit. Syarikat yang rebound, syarikat yang menyebabkan dia naik macam Hapsing, CEP Tech, Hexstar, EG, Argenta, ni semua ni syarikat-syarikat yang ada dalam industrial product. So apa industrial product punya produk-produk kita boleh nampak kan. Kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat home, saya tekan home ni kan, tuan-puan tekan dekat sini, tengok search by sector, tengok whole market, tengok bahagian industrial product. Sebab kita nak tahu kan dalam industrial product ni ada apa. Tengok industrial product. Dalam industrial product dia ada auto part. Auto part ni yang buat bahagian kompartmen, bahagian belakang part kereta lah. Kan auto ni kan merujuk kepada automobil kan. Kereta, van, lori, sebagainya lah. Auto lah, auto part. Dan dalam industrial product kita ada building material. Dia membuat bahan-bahan binaan lah. Macam simen ke, bata ke, cat ke, apa lagi, panel-panel dan sebagainya kan, besi-besi, chemical, barang-barang yang melibatkan bahan kimia, macam racun, macam baja kan, cat, solvent, banyak lagi macam-macam. Diversified industrial engineering, industrial material component and equipment, industrial services, metal. Metal ni steel metal ya, yang melibatkan besi-besi lah, macam melewa kan, LB alum dan sebagainya. Packaging material, wood and wood product. So semua ni berada di dalam industrial product. So industrial product ni, industrial product and services ni besar kan, walaupun nampak macam sectoral index macam nampak kecil, tapi dia besar. Alright, macam consumer, dia lebih kepada peruncitan lah ya, macam agricultural product, automotive, peruncitan yang melibatkan barang runcit. Consumer services, food and beverages, household goods, personal goods, retailers, travel, leisure and hospitality. Itu yang banyak-banyak lah. Kalau tuan-puan nak tahu lebih lanjut lagi yang lain-lain, just tengok satu-satu lah. Macam teknologi kan, teknologi pun dia ada banyak. Dia ada digital services, semiconductor, software, teknologi equipment dan lain-lain. Alright, so itulah yang sedikit kan berkenaan dengan kalau tuan-puan nak tengok search by sector. Alright, so hari ni apa yang naik? Next Bina ni dia dah terjun semalam. So walaupun dia naik sikit pun kira macam generally masih bearish lah. Okay? Sebab kita tengok kita tengok Next Bina. Next Bina pula. Kita tengok Next G Bina, Next G. Alright.
semalam dia dah terjun teruk lah. Okay? So hari ni dia ada rebound sikit. Alright, so macam kalau saya lah dalam group klien, untuk group klien kita every week, setiap minggu kita akan buat discussion. So kita akan discuss mana counter-counter yang masih ada potensi, mana counter-counter yang dah hilang dia punya potensi, dah tak berapa nak berpotensi, mana counter-counter yang bullish, mana counter-counter yang bearish. So apa yang saya gunakan untuk membuat kajian counter ni, normally saya akan gunakan tiga benda lah. Saya akan gunakan Elliott wave, saya akan gunakan indicators, dan oscillator, dan saya akan gunakan overlay indicator lah. Overlay ni yang duduk dekat chart tu. So macam next Gbina ni kan, secara umumnya kalau sekiranya tuan-puan tengok wave dia, okay, secara umumnya tuan-puan tengok wave dia bearish lah. Dari awal lagi dia dah bearish kan. Macam mana kita nak tahu dia bearish? Kita tengok dekat sini. Ini all time high dia bearish. Alright. Ni dia ada break sikit lah, tapi saya tak ambil kira lah dia punya break ni macam tak berapa kuat sangat. So generally 0, 1, 2 dia akan buat 3 lah. So kalau tengok wave besar dia pun masih bearish. Cuma kalau sekiranya betul-betul tengok dia belum lagi. Cuma untuk short term masih bearish. Okay, untuk short term masih bearish. Dia wave dia masih lagi menurun ke bawah dan belum ada tanda-tanda dia nak rebound naik lah. Right. So MMAG pun generally masih bearish yang teruk lah. Bearish yang teruk. Boleh kita lah macam tu. Kalau tuan pun tengok yearly chart dia kan, yearly chart dia dari awal lagi dia dah memang bearish dah. So untuk membuat kajian, kalau awal-awal lagi chart dia macam ni kan, awal-awal lagi kita dah reject lah sebenarnya. Kalau sekiranya tuan-puan betul-betul memilih counter yang bagus. Sebabnya kita ada 1000 lebih syarikat-syarikat yang ada dekat bursa kan. So takkanlah tuan-puan nak berpegang kepada syarikat-syarikat yang carta dia macam ni kan. Saya actually banyak lagi lah syarikat-syarikat lain yang carta dia yang bagus kan. Alright, so kalau dari awal lagi dia macam ni, so kita tak pilih lah. Alright, so actually saya ada beberapa kriteria yang saya gunakan untuk memilih syarikat-syarikat yang bagus. Saya ada share dalam group klien. Hari tu saya baru je buat discussion secara detail lah macam mana cara nak gunakan kriteria tu. Kita ada 7 step. Okay, pertama sekali tengok dia punya major wave. Yang kedua tengok dia punya major candle. Yang ketiga zoom in kan time frame, tengok wave dia secara detail. Yang keempat tengok dia punya sub wave dia macam mana. Yang kelima kita rujuk kepada indikator, tengok adakah dia dah overbought ataupun oversold, ataupun dah habis overbought ataupun oversold. Dan yang keenam kita tengok dia punya short term dia macam mana, adakah dia masih dalam bullish area ataupun bearish area, dia dah habis dia punya sub wave dan sebagainya. Lepas tu yang last kali kita tengok juga dia punya corporate exercise. Sebab apa? Kita nak supaya kalau sekiranya kita ada beli mana-mana saham, kita tak nak terlibat dalam corporate exercise yang menyebabkan kita rugi. Contoh macam kalau sekiranya tuan-puan terbeli masa right issue, kadang-kadang lepas right issue dia ada price adjustment. Masa price adjustment tu kita kadang-kadang kelam kabut sikit. So untuk mengelakkan daripada terkena dalam fasa right issue, tuan-puan sebaiknya baca dia punya company announcement lah. Jadi kalau macam dekat Malacca Security ni kan, kita ada dia punya star tu, yang nampak tak, yang star yang kecil-kecil tu kan, yang itu menunjukkan yang syarikat nak buat ataupun telah buat ataupun dah buat announcement lah. Okay, so apa benda announcement yang dia nak buat, kita kena baca. Okay, dan latest announcement dia cakap appointment of Kevin Jeet Singh, anak lelaki Rakbir Singh as Executive Director. Normally kalau announcement macam ni tak ada efek sangat. Dia yang efek dia adalah subdivision of share, macam subdivision of share ni macam right issue lah, ataupun bonus issue, ataupun share split, share consolidation pun ada juga dalam tu. Tapi dia bukan subdivision lah kalau share consolidation kan. Alright, macam mana saya nak tahu kalau ada orang komen Perempuan ada komen tak? Sebab dia tak keluar dekat sini, ataupun saya memang dah terlepas kalau ada komen.
Macam mana saya tak biasa, belum biasa lagi guna test. Boleh pula. Salam dan selamat datang semua. Salam ke salah. Alright, so kita dah, mana saya nak tengok berapa lama saya dah lakukan. 23 minit. Ada lagi 2 minit lah. Couldn't connect, try to reconnect, go to left. Kenapa dia cakap cannot connect? Test. Alright. Tak apalah, saya teruskan je. Lagipun saya ada rekod juga, nanti saya akan upload balik. Okay, so seperti yang kita nampak lah dekat pasaran hari ni, generally untuk intraday ataupun untuk short term tak ada banyak pilihan sangat, kecuali kalau sekiranya tuan-puan dah betul-betul study lah counter-counter yang macam Dufu, Tako dia okey lagi. Naik gate kena check balik. KB ni dia agak slow, tapi KB dah terjun teruk hari tu. Jangan tengok macam KB kan, dia terjun teruk betul. Saya pun tak tahu kenapa, ada isu apa entah. Tengok dia punya daily chart, dia terjun daripada 385 terjun sampai ke 305. Ini memang terjun yang betul-betul bunuh diri lah. Lepas tu dia naik balik sampai 375. Lepas tu turun balik, sekarang dah 365. So untuk short term generally nak turun dululah kalau tengok macam ni kan. Nak turun dulu sebab sini dah overbought, dah tamat. Sini dah tamat, dah momentum pun dah turun, that's why dia menurun lah. So generally nak kena tunggu habiskan yang ni dulu, baru dia akan naik. Macam tu lah. Tapi lambat jugalah. Alright, so okay, kita tengok Dufu harga dia 1970. Kita tengok saya tengok dekat TradingView. Okay, untuk syarikat Dufu, dia punya major wave dia bullish. Major wave secara keseluruhannya lah, secara keseluruhannya major wave dia bullish. Tuan Halim pun ada. Selamat datang Tuan Halim. Saya tak tahu tuan-puan boleh dengar dengan elok ke tak dengar ke, sebab tak ada, saya tak tahu macam mana nak interact dengan tuan-puan yang join. Dan saya tak nampak berapa orang yang join sekarang. Seorang juga. Tapi tak apa. Lagipun saya ada rekod kan. Saya ada rekod nanti boleh tengok balik lah. Saya akan share balik. Alright. So ini adalah chart Dufu 12 bulan. Kalau tuan-puan tengok, saya dah plot lah menggunakan Elliott Wave. Saya dah plot betul-betul. So generally wave dia memang masih okay untuk long term. Cuma untuk short term dia masih lagi dalam fasa correction. So adakah correction dia dah habis? Generally saya ingat hampir habis lah. Okay, hampir habis lah. So kalau saya tak silap, ni A, ni B, ni C lah. Okay, generally saya kena betulkan balik lah. Sebab ini macam betul-betul dah habis lah dia punya ni. Jadi kita betulkan balik saya buat ni. Ni dia punya A dekat sini, B dia dekat sini, C dia dekat sini. So kalau sekiranya betul-betul wave dia ikut follow ni yang ABC ni. So ini dah mula wave. Okay.
Saya tak tahu macam mana nak tengok berapa ramai. Alright. So untuk Dufu macam tu lah, lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ni untuk long term. Kalau kita tengok short term, weekly dia masih ada momentum. Okay, weekly dia masih ada momentum. Untuk wave 1 ni dia tak siap lagi sebenarnya kan. Kalau tengok betul-betul wave dia kan, kalau kita ambil kosong kat sini, 0, 1, 2, 3 sepatutnya kat sini, 4 dan 5 lah. So untuk wave 1 yang ini yang sub wave dia lebih kecil kan. Okey, sepatutnya dia kena naik sikit lagi. Alright. So kalau sekiranya tuan-puan kecilkan lagi time frame dia untuk daily chart, katakan ini adalah wave 2. So dia nak naik pergi ke wave 3. So dia kena lengkapkan wave dia kat sini. So kalau malas nak kira, masukkan je lah indikator tu kan. Guna indikator yang untuk klien saya dah bagilah indikator tu kan. ZZ wave yang klien VIP saya dah bagi dah. Okay, kita ambil dari sini ya. Ini wave 1, 2, 3, 4, 5. So untuk zigzag wave ni, dia dah automatic dah dia kirakan kita punya zigzag untuk plot Elliott wave. So tak perlu risau lah. So sepatutnya wave 3 kena naik sikit lagi. Dia sepatutnya area sini 4 dan 5. Okey, kena kecilkan lagi lah dia punya ni minor. So generally untuk Elliott wave, untuk Dufu ni, kalau kita tengok dia punya sub wave dia kan, ini dalam wave 3 kan, dia punya sub dia belum betul-betul lengkap. Okey, ini wave 2 kan. 1, 2, 3. Sepatutnya kena naik sikit lagi. Ya, sepatutnya kena naik sikit lagi. Sebab sini pun masih ada apa ni, bullish punya area dekat sini. So dia belum betul-betul bearish. So kalau dia bearish sekarang, ni adalah temporary punya bearish lah. Okay. Tapi kalau tuan-puan tengok dekat ticker chart ni, ticker chart dia ni dia dah mulai masuk wave 2 tau. Macam mana nak tengok ticker chart? Ticker chart ni kalau sekiranya tuan-puan betul-betul kaji dia punya wave kan, dia ada wave dia sendiri tau untuk ticker chart. Wave dia adalah 0, 1, 2. So ini adalah A, B, C. Tapi ni saya ingat tak complete lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan A dia dekat sini. Okay, dia akan 1, 2, 3, 4, 5 A. Dia akan naik buat B. Dan dia akan pergi buat C. Tu untuk yang lengkap punya ticker chart. Untuk wave 2 lah. So wave 1 dekat sini kan. Wave 1. So dia akan naik macam tu. 1, 2 kan. Tapi ni tak lengkap lagi. So untuk ticker chart, sekiranya dia ticker chart ni untuk apa ni, saham lah sekiranya wave 2 ni break kosong, so dia akan jadi tak valid lah. So that's why kalau tuan-puan nak tengok secara keseluruhan market kan, untuk indeks yang macam ni, untuk indeks yang macam hari ni, indeks yang lemah macam ni, generally memang susah sikit lah kalau nak intraday. Sebab apa? Sebab market tak menyokong lah. Volume kurang kan, volume kurang. Jual beli pun tak berapa aktif sangat lah. Mungkin banyak jualan lah berbanding belian lah, macam tu lah. Alright, selamat datang semua. Kita dah hampir setengah jam, so sekejap lagi saya nak stop dah. Ini pun mungkin untuk test run je sebenarnya untuk live hari ni kan. Saya just nak buat testing live TikTok live studio, tapi sambil-sambil kita komen lah counter. Alright. Okay, ni. Ini antara contoh counter yang intraday cantik. So macam chart tangku ni kan, wave dia agak skema. Kalau kita tengok volume agak besar, buy rate tinggi, transaction pun tinggi. Wave dia 0, 1. Ni wave 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ni wave 1. So nanti dia akan turun pergi wave 2. Generally kalau tuan-puan tengok secara umum lah, dia macam ni. Ni selalu saya ajar klien-klien dalam grup lah.
Okay, transaction mesti lebih daripada 100, buy rate lebih daripada 60. So ni wave kosong, jadi buat 1, 2, 3, 4, 5, dah 1 kan. So nanti dia akan buat wave 2 ABC. Selagi mana dia tak break kosong, ni wave 2, kita tunggu dia rebound lah, Kalau dia rebound, tuan-puan boleh buat dia punya channel. Okay, bila dah break channel ataupun dah break dia punya wave 1 punya resistance, masa tu sesuai lah. Kalau sekiranya tuan-puan decide lah, ni bukan buy call ke apa kan. Ini just technical analysis je lah. Masa tu okey lah untuk decide nak beli ke nak apa ke. Tapi tak semestinya tuan-puan kena beli, itu buy call lah. Ini bukan buy call. Okay. So kita tengok Tangko generally, kita tengok adakah syarikat Tangko ni okey untuk generally. Kalau tengok daily chart dia ni, hanya hari ini sahajalah dia bullish. Besok most probably nak sambung bearish lah. Okay. So kita tengok long term dia, major wave dia masih bullish. Okay, major wave dia masih bullish. Sepatutnya dia masih lagi dalam wave 3 dia dah habis. Okay. Wave 3 dia most probably dah tamat. So dia nak buat wave 4 dah. So kena hati-hatilah 1, 2, 3 nak pergi 4. So kalau 4 ni dia akan buat A ke bawah, B dan C lah. So kena hati-hati. Untuk intraday je. Jangan drag lama sampai jadi swing. Okay. Ini adalah projection lah. Dia kena lekatkan 1, 2, 3, 4, 5 untuk A. Lepas tu baru pergi B, baru pergi C. Tapi untuk short term ni, weekly ni mungkin ada sikit lagi lah momentum dia. Tapi generally daily ni dah bearish lah. So walaupun tiga chart dia agak menarik, general wave dia tak cantik. Macam itulah. Okay. Alright. Tapi tak boleh lah nak kupas detail sangat. Untuk intraday ni dia adalah dia punya kriteria dia kan. Okay. KB ni tak tahu bila dia akan rebound jugalah, tapi lambat. Alright, so tak banyak sangat lah yang kita share hari ni. Lagipun market pun teruk kan. Tengok sikit T7 Global. Untuk short term agak menarik lah. Tapi saya ingat dia punya major wave dia bearish. Ni major wave dia dah break dah. Dia dah break dia punya zero kan. Dah agak bearish lah. Cuma dia short term rebound je lah sikit nampak short term rebound kat sini. Sini masih oversold, sini momentum dah bukan optimum, dah habis bearish momentum. Most probably akan rebound lah sikit. Alright. Okay, secara mudahnya indikator yang saya pakai ni, indikator ni saya namakan dia sebagai sekejap. Saya kena tutup ni. Ni tutup ni. Indikator ni saya namakan dia sebagai overbought oversold indicator. So apabila indikator pergi ke bahagian atas ni, so saya boleh gunakan crop lah. Apabila indikator duduk kat bahagian atas ni, kita bagi sebagai overbought area, OB kan, OB. Apabila indikator duduk kat bawah ni, kita panggil sebagai oversold area. So apa yang dimaksudkan dengan overbought? Overbought ni fasa di mana pembeli terlampau ramai menyebabkan sampai satu tahap terlampau ramai sangat pembeli, sampai satu tahap pembeli dah habis. So bila pembeli dah habis, maksudnya itulah masa di mana pembeli dah mulai berkurang. So buat masa sekarang dia masih dalam overbought area, maksudnya pembeli masih ramai. So apa yang berlaku apabila ramai membeli, harga biasanya naik lah. Itu generally apa yang berlaku masa overbought, harga naik. So apa yang berlaku masa oversold, harga turun. Okay, oversold normally akan ada massive selling, overbought biasanya akan ada massive buying. So bila ada pembelian banyak-banyak, harga naik. Bila ada penjualan banyak-banyak, harga turun lah. Macam itulah. Alright. So ini adalah indikator yang saya gunakan untuk momentum. Kalau dia dah mula momentum negatif 400 ni, memang dah habis dah lah negatif momentum dia. So
yang ada sekarang ni momentum mulai menaik. So momentum pun dah mulai break dia punya midline. So maksudnya daripada negatif momentum dah naik ke positif momentum. So momentum dah mulai tinggi tapi belum habis. Okay, momentum positif dah sekarang dan mulai meninggi. So belum lagi cecah 400. So generally kalau kita nampak dia punya trend dia, momentum sedang menaik, masih lagi dalam overbought area dan candle masih ada momentum untuk naik. So generally untuk short term saya nampak untuk T7 Global ni ada sedikit momentum untuk naik sikit lagi lah. Untuk short term lah, short term. Sebab general wave dia masih bearish. Hari ni tak cantik lah, pasaran lemau lah, agak lemau. Semua macam merah je banyak kan, tak banyak sangat yang bullish. Macam Tangko ni pun walaupun hari ni dia rebound, tapi generally dia masih merah. So besok mungkin lusa dia akan terjun balik lah. Generally macam tu lah. MNH holding ni generally untuk long term dia cantik. Franken, kita tengok sikit Franken. Jadi kita tengok dia punya ticker chart. Alang-alang kita dah ada dekat depan market ni apa ni, trade monitor ni kan. Alright, untuk Franken WB first, untuk warrant kena sentiasa ingat. Warrant ni pertama sekali kita kena take note dia punya expiry date. Dia akan expire 3 hari bulan 5 2026. Tapi itu expiry date kena tolak siap-siap 14 hari. So kalau dah tolak 14 hari, sekejap saya tolak 179 hari sebelum expired, tolak 14 hari. Kenapa 14 hari? Sebab 14 hari tu dia akan frozen. Okay, 179 tolak 14. So kita ada 165 hari sahaja lagi sebelum dia freeze. Kalau dia dah freeze, tak boleh nak buat apa. Untuk short term, wave dia masih belum betul-betul bearish lah. Tapi kena hati-hati dah sebab kalau tengok wave dia kan 0, 1, 2 ni kan. So ini je lagi dia punya support dia yang tinggal. So kalau dia break sikit je lagi habis lah. Buy rate negatif 43%. So bawah daripada 50. So kena hati-hati. Transaction agak tinggi, walaupun transaction tinggi tapi banyak transaction sell. Alright, tu untuk short term. Alamak, dah break. Untuk short term dia dah break. So kalau dah break ni maksudnya wave dia dah bearish lah. Okay, kosong dia dekat situ lah. 0, 1, 2, 3. Itu dia punya outcome dia untuk short term. Kita tengok dia punya major wave. Alright, first saya tengok dia punya yearly chart. Yang ni saya buang dululah. Okay, yearly chart dia bearish. Okay, bearish. Dia punya starting kosong dekat atas ni kan. So kita start kosong kat atas ni. 0, 1, 2, 3. Dia generally bearish lah 0, 1, 2, 3. Dia nak turun lah. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Okey. Yang kita nampak lah sekarang ni kosong dari sini. 1, 2. Ni belum habis lagi lah. Belum habis lagi. Satu, dua. 0, 1, 2, 3. So sekejap saya plot dulu lah. Senang. Ini yang major wave dia lah 0, 1, 2, 3 kat sini lah. 4 dan 5. So ini major wave dia. Dua. So 2 nak pergi ke 3 ni dia macam dekat sini lah, macam ada something sikit. Ada something sikit. Sebabnya sepatutnya dia tak adalah naik tinggi macam tu. So saya kena letak 1 kat sini, 2 kat sini. So 3 mesti kat sini lah. 3, 4 dan 5 lah. Barulah 4 kat sini dan 5 kat sini. So yang ini saya kena kecilkan dia punya ni, wave dia. Right.
kalau sekiranya candle dia berjaya break ni, berjaya break 2 ni kan, candle bawah ni, candle ni dia naik dan berjaya break 2 ni, maksudnya high chances wave dia akan tukar, wave dia akan tukar jadi bullish. Tapi tengok pada masa yang dia ada, dia dah nak mati, dah 179 hari, dah nak matilah. Ni tengok ini yang kita plot tadi kan, 01 ni kan. Sekian, apa yang berlaku sekarang? 01. Tapi 1 ni tak habis lagi lah. Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 ni kan. So lepas ni mungkin dia akan rebound lah buat 2. Okay, dia akan rebound buat 2. Yang ni saya boleh save lah kalau tuan pun nak tengok. Saya letak kat sini lah. Ni. Alright. Kalau tuan pun nak tengok lah 01 dia nak buat 2, lepas tu nak buat 3, lagi bawah, macam tu lah. So untuk Franken ni bagi saya lah major wave dia bearish. Cuma kalau sekiranya dia break kat sini, dia adalah high chances dia nak jadi bullish. Tapi kalau tengok pada masa dia 79 hari lagi, macam tak sempat je. Macam tak sempat, dia perlukan masa yang lagi banyak untuk di break. Lepas tu kita nak tengok kalau Warren ni kan, Warren ni kita nak tengok berapa exercise price dia. Okey. Tengok mother share RM4 37 sen. Exercise price dia RM4. Harga dia sekarang 38 sen. Kalau sekiranya tuan-puan nak tukar daripada Warren kepada mother share, kena bayar RM4. So kalau sekarang baru nak beli satu unit 38 sen kan. So kena bayar lagi RM4. So RM4 38 sen. Tuan-puan kena spend untuk satu unit. Mother share dia RM4 37 sen. Generally masih negatif lah, generally. So premium dia 0.23 ni agak rendah. Premium ni kalau boleh rendah lagi bagus sebenarnya kan. Rendah lagi bagus. Sebab premium kita tak nak tinggi sangat. Sekarang dia nak rebound ni nak buat 2 kan. Dia nak buat 2. Lepas tu dia nak buat 3 lah. Right. Macam tu lah. Cuma untuk Franken ni sebab dia Warren, so banyak benda kena take note. Tapi generally untuk wave dia tak cantik. Dia try nak rebound tapi belum berjaya break lah 2. Kalau berjaya break 2 then okey. Kena tunggu break 2. Kalau tak break 2 susah. Tapi untuk short term ni kan macam ini yang saya punya weekly chart. Okay, weekly chart. 2 kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So 1 kat sini. So 2 ni dia biasanya ada ABC lah. ABC kan. Dia dah cukup dah ni ABC ni. ABC dah. So dia nak buat 3 dah kat bawah ni. So saya ingat kena hati-hati ni kalau macam ni. Untuk wave ni, dia punya wave 2 ni dah tamat bagi saya lah Wave 2 dah tamat. Dan dia nak pergi wave 3. So generally nak pergi wave 3 dia akan buat macam ni lah. 2 ke 3 ni dia akan ada 5 subwave kan. Macam tu. Macam tu lah. Lebih kurang So kena hati-hati. And then adakah sempat nak rebound wave 4? Rasanya tak sempat lah sebab ada 165 hari sahaja lagi. Alright, so tu je lah. Lagipun market hari ni tak cantik. Market hari ni tak cantik. Kita tengok besok lah. Kalau sekiranya besok market rebound cantik, menarik sikit lah untuk kita buat live. Kita angkut ni ingat tak ke mana dah. Dufu pun dah break kan. Break. Apabila break dia akan buat wave 2. So jauh lagi lah perjalanan dia. KAB dah rebound, tapi generally wave dia bearish. Banyak counter drop lah hari ni MNH holding ni long term ni cantik MNH LDG long term dia cantik. Cumanya short term dia memang macam tu lah, naik turun kan. Kalau sekiranya tuan-puan tengok saya punya projection wave dia belum lengkap lagi satu wave untuk major wave.
Untuk betul-betul wave besar lah, kita panggil super major wave. Alright. So long term dia masih okay. Cuma short term dia ting tong ting tong ting tong ting tong. Alright. Okay. Itu je lah. Alright. So terima kasih kepada semua. Kita ini first try lah saya buat live dekat TikTok. Mungkin lepas ni kita buat malam kot. Malam saya ingat saya nak buat pagi-pagi, saya nak buat masa market buka tu kita buat. Saya nak fokus untuk klien-klien lah. Tapi TikTok ni dia tak ada yang kita boleh buat live khas untuk klien. So kita open je lah Cuma saya nak lebihkan untuk klien lah. Klien boleh tanya. InsyaAllah nanti tengok. Kalau sekiranya besok tuan-puan boleh join sekali, kita buat lagi sekali lah Mungkin saya akan buat dengan kerap lah. So market ni pun dah mula nampak agak meriah sebenarnya. Secara generalnya market nampak ada rebound. Cuma belum betul-betul lah. Belum betul-betul. Kalau tengok indeks FBM KLCI pun dia masih lagi dalam correction wave, nak habiskan wave B kan. Tapi saya ingat dah habis dah ni wave B ni. Kat sini dia punya wave B dia tak sampailah dia punya atas ni. Alright, so terima kasih kepada semua. Terima kasih Tuan Halim. Terima kasih berapa orang je ni yang online ni. Tuan Muhammad Yusof, Tuan Muhammad Ismail. Okay. Terima kasih kepada semua kerana dapat follow kita punya live. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tutup kat mana pun saya tak tahu ni. End live. Bye bye.